siapkan design. Hari ni saya siapkan design. Ini baru muka orang betul. Right? Kisah benar Kak Echah. Alright. Dari duit bil elektrik kepada pendapatan harian. Semua bermula dengan Lingku. Kak Echah ni saya jumpa, saya bagi penerangan, Kak Echah ni adalah orang perempuan yang pertama datang office nak tahu lebih lanjut. Sebab Kak Echah ni dia dah macam-macam dia masuk program, macam-macam dia kena. Right? Sampai duit dia dah habis. Jadi Kak Echah ni gunakan 199, duit yang ada asalnya nak bayar bil elektrik untuk daftar Lingku. Alhamdulillah dengan 4 orang yang daftar, modal Kak Echah 199 terus kembali. Duit elektrik pun dah selesai dibayar. Duit elektrik dah selesai dibayar. Okay. Boleh faham tak? Duit elektrik dah selesai dibayar. Dia hold dulu duit elektrik. Lepas itu dia buat niaga, right? Lingku ni, right? Dapatkan dengan bonus cashback shopping, direct referral bonus, allowance bimbingan mentor, allowance bimbingan perkembangan, bonus tahunan jualan spark. Dia boleh masuk dalam niaga ni. Right. 199. Jadi perniagaan ini akan berkembang lagi, right? Penambahan JV akan berlaku dalam waktu terdekat. Dalam bulan Julai ni kita perlu ada sasaran. Saya sasarkan 2,000 spark yang saya sasarkan permulaan sebelum kita jadi 10,000 spark. Adakah anda antara rakan yang betul-betul nak buat bisnes ni? Kalau anda betul-betul nak buat bisnes ni, you sepatutnya you dah meroket dah. Saya hari ni ada nampak satu rakan refer dia 300 orang. Macam brother ni. Right? Dia PM saya minta point-point lagi. Malam ni saya nak betul-betul closing lagi. Saya cakap saya sedang buat recording. Right? Saya sedang buat training. Training ni saya buat secara atas talian dan berlaku secara online marketing. Right? Alright. So kalau abang-abang akak-akak faham, TMB kos dia sekarang makin lama makin naik. Right? Jadi bil kita pun melambung. Jadi nak melambung bil kita kena buat sesuatu. Ini salah satu apa yang Kak Echah buat. Mana Kak Echah ni? Kak Echah boleh buka mic Kak Echah? Kak Echah boleh buka mic untuk Kak Echah bagi sikit. Betul ke wujud ke orang ni? Dia bagi panjang berjela tapi saya shortkan menggunakan grafik, menggunakan ChatGPT. Saya siapkan beda computing. Alright, so Assalamualaikum Kak Echah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Okey, nak kongsi ke ni? Boleh ya, kongsi je. Okey, Kak Echah sebenarnya first Kak Echah jumpa Sifu cerita tentang Lingku. Bila kita dah pernah masuk banyak benda kan, kita akan jadi macam hati-hati. Maksud dia bukan hati-hati macam mana, sebab kita macam Kak Echah kalau bina rangkaian, Kak Echah suka ada tim yang betul-betul boleh rasa semua apa yang kita rasa sebagai satu leader lah. Jadi bila dia cerita tu macam macam tak percaya, tapi dia kata tak apa, kalau akak tak percaya, akak pergi ke office, tengok sendiri office, lepas tu jumpa sendiri dengan bos saya, dia kata. Lepas tu akak set time dengan Mr. Anthony juga dan juga CS. Lepas tu akak pergi dengan kawan, ada 2 orang lagi kawan, Kak Sa dan Kak Zila. So kita pergi dengar sendiri apa yang Lingku ni bagi dan apa mission dia, apa vision dia. Jadi bila kita dah nampak clear, akak masa sebelum pergi tu akak cakap dengan bila Sifu cerita je akak teruja lah, sebab akak pernah masuk ada satu program lain. Dari segi bonus kita macam kata bonus kepimpinan lah, elang pembangunan dan elang perkembangan tu kita anggap macam kita sebagai leader kita dapat memimpin apa orang kata bisnes ni. Jadi bisnes dia bayar kita mahal. Akak ni mata duitan sebenarnya.
Okay. Bila nampak dia punya elong tu tinggi, kita bercakap perkara yang sama, elong tinggi, kalau you all nak ke tak nak? Mesti nak kan? Jadi Kak Echah ni tak ada duit sebenarnya. Bukan tak ada duit. Duit tu ada tapi dah kita setiap kita dah ada dah komitmen duit ni nak bayar ini, duit ni nak bayar ini. Jadi akak kata macam mana akak nak buat ni. Lepas tu secara kebetulan terlintaslah di hati bila akak kata oh tak apalah elektrik ni kalau lebih dalam seminggu dua ni rasanya boleh lagi ingat macam tu kan. Lepas tu akak kata tak apa. Kalaulah tak berjaya akak masuk yang ini, tak apalah cari duit elektrik dari duit lain lah. Maksud dia macam tu. So akak ambil lah duit elektrik tu ketepikan dan akak terus join Lingku. Akak kata akak join ni kau kalau silap je memang kau kena. Akak cakap macam tu lah akak siapa. Dia kata tak apa akak pergi jumpa bos. So akak pun pergi bila dah tengok dah clear. Akak keluar je daripada office. Akak dengan kawan-kawan akak, kita orang dah atur dah strategi macam mana kita nak buatkan satu team yang very strong team. Maksud dia, kita binakan asas daripada leader-leader yang kuat dulu untuk kita cepat nak pergi ke rise dan juga elite. Sebab dekat situ, kita lebih nampak dia punya pendapatan kita tu orang kata lebih banyak. Tapi akak sebab dah ambilkan dah duit elektrik ni, however akak kena cari juga 4 orang sebab seorang dapat 50. Akak kena cari juga wajib 4 orang. Jadi akak dah ada 2 orang dan akak cari lagi 2 orang. Alhamdulillah akak dah dapat balik daripada apa dia? Akak dapatlah 4 orang, jadi akak dapatlah balik duit yang sepatutnya bayar duit elektrik tu. Akak dapat balik duit tu, akak dapat join Lingku, akak dapat apa orang kata apa? Rangkaian akak sendiri. So sebenarnya kadang-kadang kita rasa macam modal 199 kita sendiri, sebenarnya orang lain tak tahu pun kita worried, tak tahu pun kita bimbang. Aku buat keluar 199 ni boleh dapat balik ke tidak? Tapi kalau kita sentiasa bimbang dalam kita melakukan satu bisnes, kita tak akan berjaya. Sebab jatuhnya bisnes kita tu, kita belajar kegagalan dari kegagalan kita. Sebab macam akak tak takut untuk involve mana-mana bisnes. Sebab kita tak tahu rezeki kita ni Allah letak kat mana. Akak percaya itu. Jadi semua akak cuba. Bila kita cuba, kita boleh tengoklah dia punya movement, kita punya pergerakan. Jadi akak rasa dalam semua akak buat bisnes, Lingku ni paling mudah sangat-sangat. Sebab apa? Sebab ada 2 je bahagian pendapatan yang kita perlu terang kepada prospek atau lead kita. Satu, kau nak buat untuk dapat cashback saja ke atau kau nak buat lebih? Itu je. Kalau kau rasa malas nak jumpa orang, kau buat je lah cashback. Kalau kau rasa kau nak dapat lebih pendapatan, dapat banyak, kau buatlah affiliate. Itu je. Tak ada apa pun yang nak jadi orang kata kita, itu je yang jadi key kita. Dan kita terang pun dengan ikhlas. Kalau orang rasa macam dia kata tak boleh lah, apalah, guna shopper dulu. Tapi bila dia tengok angka kita semakin naik, dia nak tengok saja ke? Dia tak tengok saja. Mesti dia pun ada impian dia sendiri. Semua orang ada papan impian sendiri. Akak punya papan impian, okey, kita akan cuba secepat mungkin untuk naik ke rise dan ke elite. InsyaAllah. Itulah. Jadi kalau macam kat luar kata tak ada modal, tak ada apa, sebenarnya modal tu kita boleh je ketepikan dari mana-mana yang ada, kita ada. Mustahil, akak tak cakap lah ada orang RM5 pun tak ada. Akak faham, akak pernah jumpa orang yang RM5 tak ada, RM10 tak ada. Tapi kalau awak betul-betul berusaha, awak akan cari jalan macam mana nak dapatkan 199. Sebab dalam bisnes akak jumpalah, based on akak buat satu produk lain. Dalam apa yang akak pelajari dalam bisnes tu, sebenarnya kalau 199, awak tak perlu buka kedai, tak perlu cari barang. Contohlah nasi lemak, akak pernah meniaga nasi lemak, nasi ayam berempah. Nak basic je untuk mula pun 3,000 tak lari. Itu basic
you nak beli kuali, you nak beli pembalut nasi, you nak beli itu totek-totek itu pun orang kata dah 3,000. Ini you bayar je 199, you terus boleh buat bisnes terus. Sebab kenapa yang 199 mesti orang cakap kenapa nak ambil nak bayar 199? Sebab kita nak link company, link affiliate tu. Kalau awak notice, kalau kita share dekat Shopper saja, awak tak ada link affiliate. You pergi dekat profile, you tak ada link. You nak share kat siapa? You tak ada link nak share. Tapi kalau you bayar 199, you ada link untuk share dengan orang. Bila you share ni, link ni, bila you dah dapat link daripada company ni, you immediate, you nak pergi fokus dekat Shopper boleh, you nak pergi fokus dekat affiliate pun boleh. Dua-dua income ni you boleh dapat. You tak perlu nak risau. Kalau you rasa dalam family you lah, kita boleh kenal family kita kan, dia ni kaki shopping ataupun kawan-kawan kita kaki shopping, dia rasa macam dia tak berani nak pergi jumpa orang lagi. Tak apa, tak payah risau. Akak dengan tim-tim akak selalu cakap, kalau you all tak reti nak explain, panggil akak akan turun dan explain kan. You tak payah risau. Akak sanggup pergi jumpa kata. Tapi kalau you dapat dari sini, sebenarnya apa yang Sifu buat dengan e-poster, dengan copywriting, sebenarnya itu dah senang dah. You cuma klik dan send. Klik dan send. Itu je. Bila you dah dapat, dah bagi semua e-poster ni, orang mesti nak tahu macam mana, betul tak? Macam mana nak dapatkan income ni? Macam mana nak bermula? Jadi, apa yang Sifu ajar dari mula tadi sampai ke testimoni ni, you all boleh guna balik satu persatu macam mana nak bermula. Cuma you kena keluarkan, bukakan mulut, belajar sikit. Orang kata apa dia linku, dari mana datangnya linku, terang tentang spam boom, buka Google spam boom dekat orang. Lepas tu terang je dengan dua cara untuk pendapatan. Satu cashback, satu dengan affiliate partner. Itu sahaja. Dan akak rasa inilah bisnes yang paling mudah yang akak jumpa lah. Paling mudah yang akak jumpa. Dan akak tak perlu pening kepala. Dan satu lagi yang akak suka, akak cari 4 orang, akak dah dapat balik 200. Dah terbayar akak punya 199. Lepas tu selepas 4 orang yang akak cari tu, akak kutip untung je. Akak tak perlu dah nak kisah, nak kena keluar modal, nak kena maintenance, nak kena beli barang, nak kena ajar orang. Tak ada. Ajar 2 je. Kau nak cashback ke, kau nak duit pendapatan, terpulang kat kau pilih. Kalau kau rasa nak cashback saja, ambil lah cashback. Tak ada rugi pun, shopping lah. Dapatlah cashback. Kau pergi kat luar pun kau tak dapat balik cashback. Walaupun 2 sen, 3 sen. Kau ingat company nak bagi ke? Tak ada. Company tu belilah. Kita beli ikan pun dia tak bagi. Oh akak, ikan ni kita pergi supermarket lah, cakap kata kita beli ikan. Dia tak ada. Kalau berat tu macam tu, dia banyak tu jugalah kita bayar. Tapi dalam ini kita dah ada. Nak cakap kata benda ni scammer, takkanlah Linku nak dia nak join venture dengan TikTok. Betul tak? Takkan nak join venture dengan Shopee. Dan kita pun beli barang, kita dapat dari Shopee, dari TikTok. Betul tak? Dan cara yang Sifu bagi tu, konten yang ada yang konten yang video konten tu, itu adalah antara paling senang you nak cerita ke orang permulaan. Akak rasa itu the best way lah, sebab you tak perlu cakap banyak pun masa tu. You bagi je itu, dia orang cakap nak buat macam mana kak? Macam pagi tadi pun akak ada share seorang dengan seorang datin. Akak cuma offer dekat dia, cakap tanya dia shopping dekat TikTok tak? Dia cakap banyak Kak Echah, dia kata banyak Echah, tiap-tiap hari boleh kata 2-3 kali apa JNT datang hantar kat rumah. Lepas tu bila dia cakap macam tu je, akak terus cakap kata nak cashback. Dia kata cashback apa dia tu? Adalah orang-orang cerita tapi tak pernah faham apa benda. Tapi bila akak dah explain dekat dia apa itu cashback, macam mana nak dapat, tunjuk dengan dia cara nak beli, buat video call dengan dia, suruh dia pergi tekan apa-apa semua detail.
Dia cakap, terima kasih lah selama ni beli dah beribu-ribu, nak dapat 10 sen ke 50 sen balik pun susah, dia kata. Dia kata, ini pun Alhamdulillah, terima kasih berkongsi, dia kata. Tak apa, akak jadi shopper dulu. Nanti kalau dah ada untung, akak masuk affiliate. Kak Echa rasa kalau nak setakat bila tengok dalam situasi macam tu, Lingku ni semakin berkembang because tak dekat luar ramai, boleh kata ramai tak tahu lagi tentang Lingku. Kita lah orang-orang pertama yang akan sebarkan. Kalau rasa macam takut scammer ke apa, bila dah dapat duit dekat screen dashboard tu, withdraw lah. Tak ada masalah pun, buat masuk terus dalam bank. Akak satu hari pun ada yang 2 orang kadang 100, orang kata 2 orang akak dapat, akak terus withdraw pagi, tengah hari, malam withdraw sekali, esok pagi dah dapat dah duit masuk dalam akaun. So akak rasa kalau orang tak ambil peluang ini, tak tahulah nak cakap, sebab bisnes dia ni paling simple lah akak cakap, paling simple dalam sejarah akak berniaga, inilah paling simple. Tapi kita sebenarnya tindakan kita tu je. Kalau kita tindakan, kita usaha, lepas tu kita bertawakal, ya Allah, apa aku dah buat dah semua ikut apa company dah suruh, insya-Allah hasil tu akan datang pelan-pelan kat kita. InsyaAllah adalah. Akak tengok dalam akak punya dashboard, orang dah start shopping, akak dah ada dapat cashback untuk shopping, group shopping, dah ada yang 50 sen, ada 2 sen, 5 sen. That mean orang dah start membeli melalui link akak untuk dari TikTok dan Shopee. That means ini baru akak rasa akak join tak sampai 2 minggu Sifo. Akak rasa kan? Ya, betul. Saya pun baru 6 hari. Akak rasa tak sampai 2 minggu. Seminggu akak belajar dia punya apa yang Lingku bagi, yang macam kenapa perlu Lingku tu, akak belajar yang itu. Lepas tu akak terus share. Jumpa orang akak share. So far boleh kata dalam grup akak, kalau ikut shopper dan Spark, dah lebih daripada 50 orang rasanya dalam masa dalam masa 10 hari lah kot, akak rasa. Itu kira apa orang kata, permulaan yang best lah. Kan? Sebab Kak Echa buat offline Kak Echa tak buat online. Tapi Kak Echa tak buat online lagi. Kak Echa buat offline dulu. Sebab offline ni kita jumpa yang orang kata kawan-kawan rapat kita untuk share dululah. Sebab beli dapat untung ni semua orang nak kan. Memang kita nak share lah. Daripada kita beli dekat TikTok, beli kat Shopee, JNT hantar kat rumah dapat barang je. Jadi at least kalau kita kumpul 50 sen, RM1, RM2, lama-lama tu cover jugalah kita punya orang kata apa, duit kita balik kan. Kalau dah dapat RM10 dekat TikTok, ada juga barang yang bawah RM10, macam Sifu kata mak dia beli barang hari-hari yang harga RM10 je kan. Macam tu lah juga. Jadi Kak Echa pun macam tu. Tapi Kak Echa kumpul lah dulu sebab kita nak tunjuk dekat orang yang pergerakan movement of account yang Lingku bayar tu bergerak lancar. Itu je lah. Kak Echa nak tanya, Kak Echa hantar video yang berkaitan dengan cashback tu, hantar video mana? Yang video yang ada perempuan lelaki cakap tu pasal cashback lah. Okay, cashback akak, sebab akak surrounding akak ada yang bawah 35 tahun. That mean dia orang masih ada anak kecil kan, macam anak-anak saudara, kawan-kawan. Sebab kita orang dah dekat 60 dah, 55 dah, macam Kak Echa dah 55 dah umur, dah tua dah, pencen-pencen dah. Jadi satu, Kak Echa hantar dekat orang yang dah bersara 50 ke atas, yang dia orang kadang-kadang selalu shopping dekat TikTok. Dan akak juga akak guna yang last perempuan yang tak pakai tudung tu, dengan yang rasanya ada seorang dia yang dia pakai tudung biru kalau tak salah. Akak guna 3 video tu dululah.
at the moment yang lelaki belum akak guna lagi, tapi yang pertama tu yang dia beli pampers tu dekat anak dia kan. Yes. Yang pampers tu is the best sebab ramai diorang nak berjimat beli pampers dekat anak baby, dekat yang orang kata anak-anak diorang lah. Itu market besar lah orang kata, sebab macam kawan-kawan Kak Echa, anak cucu diorang pun memang membeli pampers kan. Jadi diorang dapatlah cashback balik. Macam tu. Kalau HQ boleh promotekan company Pampers, boleh dapat cashback tinggi lah. Letup lah tu Kak Syah. Betul. Itu kira macam orang kata kita tengok keperluan pengguna memang besar lah kan. Lepas tu pampers orang tua, kalau boleh buat pampers untuk orang tua kan. Itu sebab kita tahu ramai dekat luar sana memang boleh kata pampers tu satu bundle dia orang akan beli bundle, sebab anak-anak mungkin kalau orang ada anak 2 orang 3 orang yang masih pakai pampers, you can imagine berapa banyak dia orang beli pampers, betul tak? Yang lain tu akak guna untuk sebab akak tengok video konten yang mudah orang faham. Yang last tu yang perempuan yang tak pakai tudung tu, akak rasa dia punya bercakap tu macam mudah orang faham untuk nak membeli di TikTok. Jadi yang itulah je lah yang akak rasa nak kongsi dengan orang lah macam tu. Maknanya akak buka minda orang dengan menggunakan video yang orang buat short video tu je. Ya. Yeah. Satu akak ikut list bagi video untuk permulaan. Okey. Yang kedua akak cerita pasal macam mana selalu akak akan cakap macam ni. You beli barang dapat apa? Kalau dapat barang saja kan, kalau JNT hantar, kurier hantar dapat barang. Nak tak kalau saya offer you beli barang you dapat cashback? Dia orang akan tanya, macam mana boleh dapat duit apa, macam mana cara? Tu akak akan cakap kata, okey, akak dari company yang ada logo macam ni. Akak cakap akak dari company logo Linku, yang mana satu apps boleh you buat beli barang dapat cashback. Bila dia cakap macam tu, dia kata, uish, kena bayar sampai 199. Akak ceritalah balik 5 keuntungan kenapa join 199. Pertama, dapat cashback diri sendiri. Kedua, cashback dengan tim. Ketiga, bonus pembangunan. Keempat, bonus perkembangan. Kelima, CTO, turnover company. So 3 tu, kalau orang yang tak nak duit tu, tak tahulah nak cakap lah. Mesti kalau orang yang nak duit tu dia cakap, wah, mesti dia cakap, wah, bagus juga macam mana? Dia cakap tak ada. Register je lah 199 sebagai trainer, sebagai reference, rujukan kepada orang lain. Bila awak dah rujuk diri awak kepada orang lain, company bayar dekat you. Sebab you bercakap bagi pihak company. Sebab company takkan nak pergi jumpa semua orang. Ini cuma permulaan. Kita belum launching lagi. Kita belum introduce iklan dekat TV lagi. Belum introduce dekat public lagi. Belum buat roadshow lagi. Tapi kita orang pertama. Orang yang mula-mula sekali dalam Linku. Yang nak pegang, yang akan sebarkan Linku ni kepada luar. Jadi kenapa tak nak ambil opportunity yang awal-awal? Jangan sampai orang dah tahu. Competition tu banyak lah. Orang ni pun, kau masuk dengan aku. Aku pun jual juga. Macam sekarang, orang tak masuk lagi. Orang tak tahu. Kita nak compete dengan orang beli barang yang sama, tak ada lagi. Kita yang baru nak buat. Betul tak, Sibul? Macam akak kata. Kita orang tak tahu, Linku dari mana, kat mana. Macam akak terus pergi company. Kalau you tak percaya, jom akak angkut pergi company. Akak cakap tu. Itu je. Tapi dia orang kata, tak apalah, kemudian lah. Tapi teruslah. Sebab saya pun beli banyak. Alah, kenapa lambat sangat, baru je beli macam tu. Selalunya macam tu lah. Tapi akak kata macam akak kata kalau dia orang kata tak ada modal, akak cakap aku pun ambil duit bil elektrik bayar ni 199. Itulah lah kan. Yes. Tapi banyak orang dia takut Kak. Dia takut apa tau. Dia tak bayar bil air, tak bayar kereta, tak bayar. Sedangkan benda tu bulan tak bayar, apa masalah dia? Ya, betul. Sebab tu bila bil tu sebenarnya
reason je. Sebenarnya orang masih rasa was-was, macam kata nanti dia kata buat penat-penat nanti company habis tak ada, macam contoh kita business lah program kan. Tapi bagi akak tumpang masih ada buat, company masih bayar, ambil je lah, apa masalahnya kan. duit masuk bank kita dah, betul tak? Okay, apa yang akak cakap ni simple je saya bagi fahamkan. Kita ni adalah pengguna. First adalah ingat kita ni adalah pengguna. Apa tanggungjawab? Dia memilih dulu sebelum dia nak beli. Lepas tu, kalau peluang tu boleh ada dapat duit balik, why not kita ambil? Ya, betul. Kita boleh pergi kedai A, boleh kedai B, kedai C, kedai Z, sampai Z boleh patah balik kedai A. Betul. Balik. Sebab kita kalau macam dalam lingkup ni akak tengok, awak nak worry pasal belian, awak beli dekat TikTok, beli kat Shopee, nak risau apa? Betul tak? Cuma Bayar awak bayar pun dekat TikTok, bayar pun kat Shopee. Cuma copy link barang yang nak beli, pergi paste saja dekat lingkup punya apps, dah settle. Continue lah nak beli apa benda pun. Tengok dia ada cashback ke tak ada cashback. Tapi so far yang masa awal-awal hari tu mungkin ada problem tentang beli dekat live ada beg kuning, tapi 2-3 kali akak dah buat presentation recently ni dah okey lah, tak adalah masalah. Kita dah nampak lah cashback dia pun kalau dekat Shopee pun banyak RM2 lebih, RM3 lebih akak tengok. So kalau siapa beli dekat Shopee dia lebih sikit, saya tengok sekarang. Betul. Kita tak ada JMV lagi, kita tak ada jumlah orang yang membeli dalam kita punya aplikasi tak ramai lagi. Kalau dah ramai nanti TikTok pun mula bagi offer gila-gila kat kita. Jadi dia buat ketika orang tak nak buat, kita hentak market supaya orang yang tak faham tu buat. Sebenarnya market offline lagi padu sebenarnya, sebab market offline ada ramai orang makcik-makcik umur 60 tahun 50 tahun tak faham. Macam mana balik. Sebab tu Kak Echa tu pandai, dia pergi cari datin dia tu. Aku tahu datin ni kaki shopping ni, kalau aku tak dapat datin ni rugi ni. Jadi baik dia shopping, baik aku ambil 20% daripada dia shopping. Ya, Alhamdulillah dia baru hantar mesej kat akak lepas maghrib tadi, dia dah introducekan akak kepada 5-6 orang kawan dia. Alhamdulillah. Tapi dia belum spark kan? Datin tu belum spark. Belum spark. Akak dah explain dekat dia. Dia kata tak apa, biar dia orang belajar shopping dulu. Lepas tu bila dia orang dah ni, mungkin dia orang join Spark. Akak cakap tak kisah, terpulang. Kalau cuma akak lah tak untung, sebab semua income tu datang kat Echah terus, kata kan. Lepas tu dia kata tak apa, nanti akak fikir dulu, dia kata, sebab kalau macam diorang pun nak join juga, ada nak akak join, dia kata macam tu. Cakap tak apa, Kak Echa tak adalah, Kak Echa tak ada paksa orang. Kak Echa kata sebenarnya tak perlu paksa pun, sebab kalau kau rasa nak masuk keuntung kat kau masuk je lah. Kalau kau tak nak untung, aku yang dapat, aku tak dapat juga, betul tak? Sebab kau dah shopping aku dah. Tengok datin tadi tu Kak, dia dah happy akak boleh bantu dia dapat cashback. Dia pula akak kat orang lain. Betul. Bukan dia nak ambil peluang tu, dia bagi introduce. Jadi akak dapat satu kawan yang akak dapat prospek yang baik, dia share lagi kepada kawan yang lain, pergi jumpa Kak Echa. Tu dah dapat 5 prospek tu. Lain macam ya, tu. Itulah rasa macam dia Kak Echa rasa happy lah, sebab macam dia kata tak apa, ambil Kak Echa dulu pun tak apa, dia kata macam tu. Jadi that means kita jumpa kawan yang baik, dia pun berasa happy sebab selama ni dah bertahun dia shopping dekat TikTok dengan Shopee, dia tak ada pun ada orang introduce dekat dia dan terang satu persatu dan tolong buat dan tolong install apps dekat dia. Jadi macam akak suka buat siap-siap sampai dia mudah untuk dia shopping. Bila dah sampai dia mudah shopping, dia dah tahu, dia shopping je lah. Sebab kita memang tahu kita nak ambil cara, nak bisnes cara lain susah. Sebab shopping ni dia orang buat sendiri shopping kan. Betul tak? Kita makan
Akak tak perlu jadi stokis mana-mana company. Ya, Produk betul. Islam. Tak perlu. Akak jual sistem, akak gunakan sistem tu untuk dapat cashback dan kawan akak tadi tu happy dapat cashback. Dia boleh introduce orang lain lagi ke akak. Betul. Itulah cara yang akak buat lah. Sekarang ni sebab akak dah lengkap untuk 10 lepas tu insya-Allah akak Kak Echa, lain tak berapa cantik. Alright. Tak apa, bagi Kak Echa siap dia punya lain. Alright. okey jap. Kak Echa dekat mana tu Kak Echa? Kat mana tu? Ada, dah sampai rumah dah. Okay. Ada. Okay, Kak Echa ni dia buat macam-macam program sebelum ni. Dia kadang-kadang Kak Echa ni pergi jumpa orang pun tak nak join program dengan dia. Sebab program dia buat tu mungkin product base tau. Mungkin produk tu mahal, nanti dulu. Jadi Kak Echa ni kadang-kadang dia stress juga. Tengok, jadi bila datangnya lingku ni, dia dakap dengan orang jadi duit. Betul. Ini cakap dengan orang je, tak payah risau lah, tak perlu dia sign 199 pun, dia sign yang shopper je dah 20% akak punya. Yes. Jadi Kak Echa ni sekarang dia keluar je dekat market, dia tahu dah orang ni nak cakap macam mana, orang ni nak cakap macam ni. Dalam sale, offline sale, sebelum you nak pergi ke online, kalau you nak buat online, you buat online, tak ada masalah. Ada orang dia prefer online. Cara macam saya ada team saya online, tapi saya suka orang offline. Sebab apa? Daripada orang offline kita belajar something untuk apa kita nak bagi dekat online. Sebab cara orang offline, macam mana Kak Echa buka minda orang, bagi Pampers je video je pun, tapi Kak Echa boleh buka minda orang tu, lepas tu orang tu boleh lock dengan Kak Echa. Jadi kita ni dalam masuk market online dengan offline, kita sebenarnya kena izinkan diri kita pergi dekat market, tengok apa market approach kat kita. Apa kita approach kat market, apa market reject kat kita. Daripada reject tu kita study, aku salah cakap ke rejection ni. Jadi bila you dah jumpa satu cara method yang you jumpa secret tu, you buatlah macam mana pun dekat online, you close. Kalau you buat online tak close, izinkan diri you pergi pada market offline, belajar macam mana Kak Echa ni boleh buat. Aku pakai video ni, aku try dulu cakap dengan dia macam ni, dia nak tak? Jadi kat situ you tulis take note, itu adalah bahasa yang aku boleh bawa ke online. Right. Itu adalah untuk orang yang online, dia tak boleh buat lagi. Tapi kalau orang dah boleh online, dia meroket duduk kat rumah je. Right. So ada kelas-kelas macam ni boleh you belajar. Right. Ada apa Kak Echa nak sambung sikit lagi sebelum kita nak tutup kelas ni, supaya kita boleh habiskan recording ni, supaya saya boleh uploadkan di channel YouTube saya untuk saya share kepada orang yang belum lagi masuk Zoom malam ni. Okey, Kak Echa nak tekankan tentang kempen new user naik upgrade ke Spark, dan 3 Spark baru yang dapat 300 tu, kalau you buat dalam tempoh seminggu ni, you betul-betul fokus untuk cari 3 orang Spark, untung you dah 100. Akak untung RM1 sebab akak cari 4 orang dapat 200, akak lebih RM1 sahaja. Tapi you all company bagi 3 sahaja dapat 300, untung 100. So you fikirlah, kalau you masih tak kejar kempen ni, memang sangat-sangat rugilah akak rasa. Sebab apa? Sebab akak sebenarnya nak buat juga, tapi akak dah daftar sebelum 24. Terasa jugalah hati kan, sebab yang masuk semakin banyak, tapi tak adalah extra 100 tu. Tapi tak apa, akak ada kempen yang kedua untuk dapatkan apa tu, yang RM1,000 tu, insyaAllah doakan. Yang RM1,000 pun duit juga ke? Ya, betul. Tapi kerja keras sikit lah yang RM1,000 tu. Tapi yang 3 new user upgrade ke Spark dan cari 3 Spark baru, itu memang orang kata durian runtuh lah. Sebab you orang kata paling mudah, sangat-sangat lah paling mudah. Dan you terus dapat untung RM100. Sebab modal you 200, you untung RM100. Fikir macam tu, dalam seminggu you boleh dapat macam tu. Sebab company betul-betul generous lah nak bagi kat kita, nak bagi semangat kat kita.
Dan baca orang-orang yang register selepas 24 hari bulan tu, take the opportunity untuk dapatkan RM300 tu. Sebab orang lama dah belum boleh dapat lah, kita tolong tengok je lah dulu kan, tapi tak apa, kita tetap bagi semangat dekat orang-orang baru, sebab dalam tempoh seminggu you kejarlah, pergilah cari 3 orang saja, 3 orang sekeliling you. Kalau satu hari you spendkan 2 jam je daripada masa you, insyaAllah you boleh dapat 3 orang. Dan yang paling penting, you ikhlas sampaikan apa yang lingku bagi, apa yang kita dapat, dan kita apa yang orang kata yang boleh kita kembang untuk tengok masa depan, yang kita boleh bina untuk masa depan. Jangan hanya tengok kerana seminggu tu, tidak. Kita tengok yang ke depan tu. Macam contoh Kak Echa tengok modal Kak Echa 200, Kak Echa dapat balik 200. Jadi sepanjang Kak Echa buat lingku ni, sampai lingku sebab Kak Echa tak payah pening aku nak kena bawa maintain, nak buat maintenance, nak kena maintainkan sale aku RM400, RM500, tak perlu. Macam Kak Echa ada buat bisnes lain juga, tapi Kak Echa every month untuk dapatkan bonus, Kak Echa kena maintainkan lebih kurang RM400 duit. Okey, Kak Echa, sekejap Okey, saya kenal Kak Echa dengan satu orang rakan. Lepas tu sebelum tu Kak Echa dah beritahu Kak Echa berniaga ayam penyet sampai Kak Echa kena sakit kan? Ya, betul. Betul. Agak buat ayam berempah. Buat sampai sakit. Tapi sekarang ni Kak Echa tak perlu buat bisnes macam tu, tak perlu sampai kena buat dengan orang ke. Orang pun tak tahu akak berniaga. Yes. Nampak? Orang pun tak tahu yang kita ni niaga. Sedangkan kita duduk online, lepas tu kita buat offline, biarkan, tinggalkan niaga tu jalan sendiri. Betul. Ya, betul. Passive income tu yang paling penting. Yes, kita ada masa. Dan kalau orang tanya dengan saya, company ni betul serius tak serius? Company ni letak logo lingku dalam Expandboom. Expandboom.com tu dia bagi open untuk orang tengok, public tengok, yang mana Expandboom.com ni nak pergi listed di Nasdaq sebenarnya. Tapi sebenarnya saya tak suka cerita benda ni, sebab orang cakap nanti betul ke? Kau boleh buat research sendiri dekat dengan dia. Boleh buat research Expandboom.com. Kenapa dia letak lingku? Right? Sebab lingku ni adalah baby project yang dia tahu dekat Asia Tenggara benda ni akan jadi satu boom market. Boom market. Dan kita kena ingat yang mana pasaran tu kalau dia nak meroket, dia perlu ada momentum. Kalau pasaran tu tidak ada momentum, macam mana dia nak meroket? Siapa yang nak create momentum tu? Kita lah. Siapa yang create momentum tu? Company dia siapkan platform, dia siapkan pasarana. Fokus je sekarang ni yang tak ada kepada kawan-kawan kita yang mana mungkin rasa betul ke tak betul. Kau modal kau 199, apa bisnes boleh buat? Kak Echa tu buka satu kedai makan RM3,000. RM3,000 lepas dah buat duit, lepas tu kena pula sihir dengan orang, contoh. Apa dapat? Betul. Rasa sakit je dapat. Betul tak? Ya, betul. Akak banyaklah bisnes. Bila bisnes macam tu, kita berdepan dengan competition, orang nampak kita maju, orang dengki. Jadi akak, sebab tu macam group Kak Echa letak kat situ jutawan senyap. Sebab apa? Kita ada duit, dia diam je. Orang pun tak tahu. Okey Kak Echa, saya nak offkan Kak Echa. Saya nak bagi sikit sharing lagi sebelum kita nak endkan kita punya training. Okey, terima kasih Sifu bagi peluang akak sembang dan apa ilmu yang akak adalah untuk sama-sama kita membangun dalam lingku ni. Alright, terima kasih Kak Echa. Nanti kita jumpa Kak Echa. Right. So, ada rakan lagi yang tanya dengan saya pasal fokus perlu diberikan penekanan semasa live di TikTok. Okey. Benda ni ada director marketing, director operation akan ceritakan tentang apa yang kita perlu tekankan. Dia dah siapkan saya apa yang kita perlu tekankan. Nanti saya akan buat dalam satu grafik, saya akan viralkan. Right. Tapi apa yang saya belajar, alright, yang pertama sekali 15 minit
15 minit yang you ada masa tu, right, itu adalah masa sangat emas yang you nak tarik audience supaya audience stay. Dalam 15 minit you tak boleh ulang banyak kali perkataan yang sama macam you nak ajak orang tu keluar pergi lain platform 15 minit pertama. Alright? Jadi you kena bagi benefit tentang cashback dan hanya cerita tentang TikTok ad shop. Alright? Peluang untuk menjana pendapatan menggunakan TikTok shop dapat duit balik dalam bentuk cashback. Kita bagi benefit dan kita dalam 15 minit tu cerita pasal pengalaman. Saya banyak tengok banyak orang tak faham dengan TikTok live ni. Saya sendiri pun dalam keadaan di mana saya proses belajar, tengok kenapa ada orang ni dia banyak view, kenapa orang ni tak banyak view. Salah satu cerita dia yang paling penting adalah cerita tentang pengalaman. Dia buat sesi sharing, dia buat live, dia buat sharing, dia buat live, dia buat sesi sharing, dia buat live. Dia ajar tentang TikTok shop macam mana nak ambil balik cashback. Itu dia ajar. Right? Jadi fokus 15 minit pertama tu sangat penting. Saya dah dapat dia punya draft. Nanti kita akan viralkan draft ni. Right? Apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh cakap. Kita tak boleh cakap PM. PM tepi tak boleh. Dan saya ada orang cakap DM boleh, tetapi pada saya sangat bahaya untuk DM. Alright? Cakap DM. Right? Nanti kita akan dia panggil private. Nanti kita akan private ni dia tahulah private message. Right? So tu salah satu key point yang saya dapat pada waktu ketika ini. Dan kena ingat, tak ada ramai orang buat live TikTok pasal lingku lagi. Belum ada. Konten dah ada, tapi live yang betul-betul ada view 50 ke atas, 100, 200 belum ada. Right? Share dekat WhatsApp group dah ada, share dekat status dah ada, share dekat Facebook post dah ada, share dekat live TikTok belum ada, live Facebook belum ada. Facebook mungkin susah. Live dekat Instagram belum ada. Belum ada. Mungkin orang tengok dekat TikTok saja. Instagram pun kalau you dapat influencer Instagram, kalau faham benda ni, dia buat live dekat Instagram, dia adalah Instagram yang pertama buat live tentang pembelajaran lingku. Okay. Kalau faham, you boleh komen faham. Sebab saya nak tutup dulu, saya nak minta admin cut dulu video rakaman ni sebelum kita nak